Sekali kerja masa Padini tu pun Allah Ta'ala bagi masa tu sale raya. First yang sale raya yang aku rasa kawal gaji 7 kot. 7 ke 8. Macam tu aku lupa 7 8 lah. Masa Padini tu lah rasa macam terkejut aku. Dah dapat Daripada pegang bidang duit. F&B daripada bidang F&B yang kerja kau pun dapat 1,000 lebih, nak dapat 2,000 tu memang paras lah. Sekali kerja retail tu yang macam patut yang ramai nak kerja retail kan. Betul. Sebab commission Oi, aku banyak benda yang aku tak tahu sebenarnya pasal kerja ni. Kan. Sebab aku line aku apa je, graphic designer, videographer. Tu pun kalau macam yang dengan TVC yang buat komersial gila-gila baru dapat job yang kata puluh-puluh ribu lah kan. Tapi bila tanya balik berapa keuntungan, sebenarnya tak besar pun dia cakap, sebab invest untuk kamera apa semua, talent, dah sekali ceput kan dapat. Tapi ni kira bersih 7, 10, 11 ni. Sampai sekarang lagi ada kerja KL Tower tu. Sekarang pun kerja lagi sebab berjalan lagi. Aku tak kerja lah. Tapi ada lah member yang masih kerja lagi. Member lama yang tak. Sebab kerja gaji sedap. Kerja pun relax, shift pun tak banyak. Susah tak masuk kerja kat situ?